sejarah dia. Okey. Untuk fungsi driveshaft ni, dia menyambungkan kuasa sahaja. So, kuasa datang dari mana? Kuasa bukan datang daripada gearbox. Gearbox dapat kuasa daripada enjin. So, enjin yang kurang start tu, dalam enjin tu ada sistem pembakaran. Ada letupan. Secara tak langsung, dia akan pergi ke crankshaft. Crankshaft akan berpusing. Itu daya dia. Itu daya driveshaft. Crankshaft. Secara tak langsung, dia boleh menggerakkan puli. So, luar puli ada apa? Kompresor, alternator, water pump, bagai-bagai semua tu ikut daripada crankshaft tadi. So, kuasa crankshaft tadi dia akan pindah ke gearbox. Sama, gearbox ada dua lah. Sama ada gearbox tu menggunakan manual ataupun auto. Tak kisah. Yang penting, bila gearbox dah dapat kuasa daripada enjin tadi, barulah gearbox boleh transfer ke bodi kereta ni. Dia pindah kat tayar, barulah boleh gerak kereta ni. Kalau tak ada enjin, ada gearbox, tak guna guys.